Dia cakap, you datang mana? Saya cakap Malaysia. Dia cakap, itu bukan negeri. Itu syurga. Because zaman sekarang Gen Z macam each one is pentingkan macam diri sendiri. Bila cakap tentang Malaysia yang kita impikan, setiap orang mesti ada impian masing-masing. Ada yang nakkan Malaysia ni maju, ada yang nak saling hormat menghormati dan ada yang nak Malaysia ni aman. Setiap impian kita bermula daripada diri kita sendiri. Hari ini, jom kita tanya rakyat Malaysia tentang impian untuk Malaysia. Let's go. Nama abang siapa? Ryan Ryan dari mana? dari KL. Okey Ryan, bila kita cakap pasal Malaysia, apa perkara pertama yang terlintas dalam fikiran awak? Maybe different culture. Different culture. So different, kita berbagai bangsa kan. So Malay, Indian, Chinese, so we all can live together. Kita even food, if you can see our food here, very different with other countries. Sebab kita kat sini ada 3 kaum. Okey. Cina, Melayu, India. Makanan pun macam-macam makanan yang ada kat Malaysia. Malaysia sekarang ada maju lah. Ada macam dulu lah. Bila kita cakap pasal Malaysia, apa perkara pertama yang terlintas dalam fikiran awak? Malaysia diversity, people, and then makan-makan yang sedap, and then people tu like sangat dia very friendly and close with each other. They're very kind. Okey, awak pula? Food, culture, friendliness. I rasa peace, aman. Lepas tu we are in a like multi-races. Okey, awak pula? Okey. Yang saya fikir, perpaduan Malaysia punya makanan yang paling best Top di dunia. Betul. Negara lain you pergi, mau tosai, mau idli, mau nasi lemak, mau Chongpan ke tosai ke semua tak dapat. Sini Mahal semua lagi. ada. Malaysia yang best sekali. Apa harapan ataupun apa impian yang awak nak impikan bila awak tengok Malaysia 10 tahun akan datang? Maybe I will say, let's say there's a food court, everyone will be gather together, makan together. There's no such as like a racist thing, and also Perbezaan. Ya. Nombor 1, tidak berpecah belah. Okey. Saling menghormati antara bangsa. Apa yang awak nak lihat, ataupun apa yang awak nak harap lagi 10 tahun akan datang? Awak nak Malaysia ni jadi macam mana? Kalau if you ask after the 10 years, I will say that whatever is now is will be like continuous, it will be better because zaman sekarang Gen Z macam each one is pentingkan macam diri sendiri, not like our age whereby like dulu-dulu kita tak ada perbezaan, semua bangsa macam sama je kan. Now there's a difference between the perkauman and I hope it's more like we are in our no more multi-races or macam tu. Okey. Mungkin macam ni, boleh macam kat sekolah, mungkin kita boleh mengajar language macam sekarang, I cakap bahasa Tamil tapi dia tak tahu. And Chinese, cakap memang Chinese, that's why mereka like berpisah right, like Chinese berkawan dengan Chinese, Indian dengan Indian. So maybe we ajar 3 language tu. Okey. Betul? I rasa sebab sekarang ni because I'm friends with her, then only I boleh tahu sikit-sikit apa Tamil punya words and all that. And then like macam I can teach you also, macam kalau Malay what we usually say. Okey, jadi maknanya bila kita ada Language kawan, lepas tu kita boleh exchange each other, betul tak? Okey, jadi terima kasih banyak-banyak. Thank you for your time. Take care, have a good day. Bye-bye. Malaysia yang lebih baik bukan hanya sekadar impian, tetapi ia adalah tanggungjawab kita bersama. Dengan penuh rasa hormat menghormati sesama kita, kita mampu membina masa depan Malaysia yang lebih cerah. Sebarkan salam, semaikan persefahaman.